Kita telah belajar bagaimana kita hendak memanipulasi warna gradient atau mengubah susunannya dengan menggerak-gerakkan warna gradient ini, dan itu akan menghasilkan efek gradient yang baru. Anda juga masih boleh memilih untuk mengubahnya kepada warna solid. Pergi sahaja ke warna solid dan anda akan dapati lukisan marker anda tadi telah berubah kepada solid. Penggunaan warna ini bergantung kepada tujuan dan matlamat kita di dalam menghasilkan satu-satu desain itu. Tidak semua warna sesuai kepada semua desain dan tidak semua jenis color sesuai kepada semua bentuk yang anda buat. Anda boleh meningkatkan kemahiran anda dengan warna dengan melakukan latihan sama ada dengan susunan warna. Cuba susun beberapa warna dan anda boleh lihat kesesuaiannya. Pergi ke tools dan cuba anda eksperimen dengan pelbagai-bagai bentuk dan warna untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan serta pemahaman anda tentang topik warna ini.